pada tahun 1985, Internet Engineering Task Force, mereka dah menggariskan internet ni terdiri daripada 3 perkara. Kita dah go into the global market pada tahun 2024. Kita punya kadar penyalahgunaan nama domain.my ni antara yang terendah, iaitu 0.01%. Assalamualaikum and hi guys, welcome back. Selamat kembali ke another episode of our minicast My Community.my series. So guys, previous episode kita bawakan kepada anda semua trainers di My Ni Berhad dan juga pegawai My Ni Berhad. But this time around, we bring in someone special, iaitu Chief Digital Enablement Officer My Ni Berhad, Cik Faris Ahmad. Apa khabar Cik Faris? Khabar baik, Alhamdulillah. Khabar baik, Terima kasih. Okay Cik Faris, actually previous episode kita dah berbincang dengan your trainers actually lah, apa MyNik ni kan, kita ambil sedikit-sedikit, kita kumpulkan apa sebenarnya MyNik ni. Tapi orang kata Cik Faris sendiri mungkin tahu lebih lagi kan, tak kenal maka tak cinta. Jadi Cik Faris, kalau boleh lah kita nak bercerita kepada our penonton kat luar sana, apa sebenarnya MyNik Berhad ni? Okay. Panjang ni sebenarnya. Panjang. Okay, let me share. Okay. Kita try to simplifykan benda ni. Of course. Okay, MyNik ni sebenarnya, kita ni salah satu agensi di bawah Kementerian Digital. Ya. Dan kita adalah pendaftar tunggal ataupun registry untuk nama domain.my. Ya, nama domain.my. Jadi mungkin sebelum ni rakan-rakan saya dah bercerita tentang apa tu nama domain sebenarnya. Betul. So let's not go into it more detail. Cuma saya nak beritahu kan, sebenarnya tugas utama MyNik ni adalah untuk mengurus, mentadbir, mempromosi nama domain.my ni di dalam dan juga di luar negara. Oh, okay. Selain daripada itu juga, kami adalah agensi yang bertanggungjawab untuk menguruskan sistem nama domain. Sistem untuk nama .my, domain. ya, ataupun domain name system. Oh, Ya. okay. Dan selain daripada itu, kita juga terlibat dengan aktiviti ekonomi digital, tapi kita buat melalui kolaborasi kita bersama dengan agensi-agensi kerajaan, daripada pihak negeri, kementerian-kementerian, NGO dan sebagainya. Itulah basically yang paling simple untuk kita terangkan siapa tu MyNik. Siapa MyNik. Tapi what caught me is that bila Cik Faris cakap domain.my ni bukan sekadar di dalam negara, it's also global juga Yep. Okay. Kita dah go global. Kita dah go into the global market pada tahun 2024. Maknanya nama domain.my ni bukan hanya boleh dinikmati oleh rakyat Malaysia, kan? Dan tetapi juga oleh international community. Oh, international Dan kalau community. kita tengok pertumbuhan nama domain di dalam negara ni meningkat begitu ketara dalam tempoh 2 tahun ni lah kebelakangan ini. Dan lagi satu yang perlu diorang tahu sebenarnya, ya, tentang kepentingan nama domain.my ni. First kali kita bercakap tentang, kita patah balik, tadi saya ada sebut tentang DNS, Domain Name System, atau sistem nama domain. Sebenarnya pada tahun 1985, kan, Internet Engineering Task Force, mereka dah menggariskan bahawa internet ni terdiri daripada 3 perkara. 3 perkara? Terdiri daripada 3 perkara. Yang pertama, dia mesti ada network. Yang kedua, dia mesti ada server. Yang ketiga, dia mesti ada sistem nama domain. DNS. Okey. Jadi salah satu ni tak ada, dia tak akan ada internet. Ya, setiap satu ni memainkan peranan yang penting. Macam contoh kepentingan sistem nama domain ni, dia menyimpan alamat-alamat digital. Dia macam phone book sebenarnya. Dia menyimpan alamat-alamat digital. Jadi kalau tak ada DNS domain system ni, orang tak akan jumpa. Contohnya website MyNik, mynik.my. Jadi alamat digital ni disimpan di dalam DNS. Jadi kalau tak ada nama alamat ni dekat dalam DNS, orang tak akan jumpa. Sama juga macam dalam handphone kita. Betul. Kalau kita tengok dekat dalam setting untuk kita punya internet everything, kita buka, dia mesti ada nama domain kat dalam tu. Itu antara kepentingan nama domain, bukan hanya untuk website. Dan kalau kita bercerita macam sebelum ni, orang bercerita tentang IoT, Internet of Things, server kecil-kecil ataupun sensor-sensor, itu semua ada nama domain kat dalam tu. Kalau tak, kita tak boleh nak detect. Yes, interesting, because all this while I always thought that nama domain is, website kan, macam mynik.my everything. But when you saying that it goes beyond that, it's very interesting kan? Jadi kalau kita tengok evolusi teknologi digital, makin lama makin bergerak semakin laju. Kan? Jadi nama domain juga menjadi semakin penting. Sebab dia hanya bukan digunakan untuk peralatan-peralatan, untuk email dan sebagainya, tapi juga untuk digital asset, macam contoh multiverse dan sebagainya. Kan?
Itu semua menggunakan nama domain sebenarnya sebagai pengalamatan mereka, address mereka di dunia digital. Tanpa nama domain, that's it. Kapuh, orang tak akan jumpa kita. Dan jadi apabila kita makin sedar tentang kepentingan nama domain ni, MyNIC juga bertanggungjawab untuk memastikan pengguna-pengguna nama domain .my ni menggunakan satu infrastruktur, satu perkhidmatan yang selamat. Sebab tu dekat MyNIC ni, kita ada 3 teras sebenarnya untuk kita berikan perkhidmatan terbaik kepada kita punya pelanggan-pelanggan. Yang pertama, kita boleh bercerita tentang kestabilan. Yang kedua, kita bercerita tentang keselamatan. Dan yang ketiga, kita bercerita tentang kebolehpercayaan. Jadi ini adalah 3 faktor penting untuk MyNIC. Bila kita bercakap tentang kestabilan ni, jadi untuk memastikan bahawa pengguna-pengguna nama domain .my ni boleh menggunakan perkhidmatan kita tanpa downtime, kan? Jadi kita kena ada satu infrastruktur yang resilient. Sebagai contoh, kita ada lebih daripada 100 server di seluruh dunia atau di 40 city di seluruh dunia. Itu yang mungkin ramai orang tak tahu. Betul, saya sendiri pun tak tahu. Jadi server ni semua beroperasi pada kadar 99.9% ketersediaan. Oh, okey. Jadi kita tak boleh down. Jadi sebab tu kita ada lebih daripada 100 server di seluruh dunia untuk backup each and everyone. Itu yang pertama lah, kita bercerita tentang kestabilan. Yang kedua, bila kita bercerita tentang keselamatan, kita dalam setiap nama domain yang kita provide tu telah dilengkapi dengan DNSSEC. DNSSEC tu apa? DNSSEC tu adalah Domain Name System Security Extension. Kenapa penting DNSSEC ni? DNSSEC ni merupakan pertahanan peringkat pertama. Oh, okay. This is the first defense daripada sebarang perkara-perkara yang kita tidak ingini. So in a way, DNSSEC is like to make sure that you maintain in the right track of the system. You punya penggunaan online nak pergi ke certain website tu tidak di-hijack di pertengahan jalan. Ataupun di-reroutekan ke tempat website-website yang scam dan sebagainya. Itu kita cerita tentang keselamatan. Bila kita cerita tentang kebolehpercayaan pula. Kan, untuk mendaftarkan nama domain .my ni, kita masih mengekalkan lagi polisi-polisi yang ketat. Macam contohnya, kalau macam katakan Cik Anis kan, nak register nama domain .my, kita akan minta salinan IC. Dan salinan IC tu pula kita akan counter check balik dengan JPN. Oh, okey. Jadi kita boleh tahulah kalau IC tu palsu ke, IC tu telah didaftarkan, telah meninggal dunia ke dan sebagainya. Sama juga macam syarikat, kan? Bila macam dengan syarikat, kita akan minta salinan sertifikat SSM. Kan? Macam sekarang ni kan dunia dah maju, handphone dah makin canggih. Betul? Kita boleh edit kita punya everything kat handphone, expiry date ke dan sebagainya. Jadi sebab tu kita pun ada integrasi dengan SSM. Kita boleh check sama ada betul ke, valid ke tidak sertifikat SSM yang dibagi kat kita ni. Kita bercakap tentang kesahihan. Kesahihan dan bukti kewujudan yang entiti atau individu tu memang ada. Kan? Itu penting. Sebab tu kalau kita tengok balik, kita punya kadar penyalahgunaan nama domain .my ni antara yang terendah, iaitu 0.01%. So itulah dia. Kita nak provide servis yang terbaik, kan? Kita mengutamakan kestabilan, keselamatan dan juga kepercayaan. Okey, untuk penonton di luar sana, I believe dengan penerangan yang diterangkan oleh Cik Faris sebentar tadi, we get a whole view of what is MyNIC actually is dan sumbangan MyNIC terhadap digital negara. Jadi, bertemu lagi di episod seterusnya. Bye-bye.